Ada yang kata sebenarnya kita buat konsert pun kebaikan juga. Sebab kita nak kutip dana dan sebagainya. Tetapi Rasulullah memberikan satu garis panduan yang jelas bahawa kebaikan itu bukan sekadar semua perkara yang kita lihat baik, tetapi dia mesti didatangkan dengan husnul khuluq. Mesti didatangkan dengan akhlak yang baik. Ramai orang melakukan amal soleh, kebaikan juga, tetapi akhlak mereka tidak boleh diterima oleh orang lain. Kemudian wal ismu ma haka fi nafsika. Dan dosa itu adalah apa yang menyebabkan jiwa kita resah. Yang ini sebenarnya seorang lelaki pernah tanya kepada Rasulullah. Seorang lelaki pernah tanya kepada Rasulullah, dia kata wa kaifa bi ilmun bidzalik. Macam mana aku nak tahu Rasulullah apa yang dosa itu tadi? Lalu Rasulullah kata idza aradta amran, sekiranya engkau nak melakukan sesuatu perkara tapi engkau tak pasti dia baik ataupun tidak, fada' yadaka ala qalbika, letak tangan kau pada dada engkau, fa inna lil qulubi yattarib lil ithm, kerana jiwa ataupun hati ini akan bergetar ketika kita nak buat perkara yang tak baik.